Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batisha Amani binti Bakhtiar. Saya bersekolah di SKA Dato' Haji Abdul Kadir Hassan. Saya dari kelas 4 Usman. Tajuk buku yang saya baca ialah Doa Buat Anak Soleh Solehah. Buku ini ditulis oleh Nana Shazana Shasha Ali. Buku ini mengandungi 114 muka surat dan diterbitkan oleh Blink Book Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi nasihat-nasihat kepada anak-anak perempuan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya daripada 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak yang soleh dan solehah. Riwayat Muslim. Allah sudah turunkan panduan. Ia ada di dalam Al-Quran. Lihatlah surah Luqman, khusus menceritakan kisah beliau beserta nasihat yang disampaikan kepada anak-anaknya. Semua ibu bapa mengimpikan anak yang baik. Lebih-lebih lagi cabaran memiliki anak perempuan. Dikatakan lebih sukar daripada menjaga 100 ekor lembu. Ramai mencari jalan mudah menghantar pengarang jantung mereka, mengharapkan amanah Allah yang tidak sempat diasuh sepenuhnya di rumah dapat menjaga solehah serta merta. Harapan saya supaya kita menjadi anak yang solehah dan puteri di syurga. Di sana kita akan dipakaikan mahkota terbaik dan busana tercantik. Ia bukan mustahil tatkala iman senipis bawang persekitaran membusuk dengan masalah sosial. Ingatlah, berbalik kepada senjata Muslim yang utama, iaitu doa. Oleh itu, Rasulullah SAW menggalakkan umat baginda agar sentiasa berdoa usai solat. Allahumma inni zunubil wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira Sekian, terima kasih.